Kita makan dekat kedai yang legend, lebih daripada 30 tahun dia berniaga. Asam pedas ni. Kau tengok ramai orang, Melayu, Cina, India semua makan sini. Ni yang ditunggu-tunggu ni, asam pedas telur ikan parang. Masya Allah. Ni telur ikan parang tau. Telur ikan parang fresh, bukannya ikan parang frozen lembut je. Kalau kita tengok isi dia macam mana, nampak tu. Tu isi dia, telur ikan parang. Siapa yang belum pernah makan, bolehlah cuba datang makan sini. Tapi benda ni terhad. Ada hari dia ada, ada hari dia tak ada. Tu nama dia, Rashid Asam Pedas. Jad. Baik, alhamdulillah, sihat. Amai ni, nyai Amai. Amai Jadi kalau kita makan, nasi dia macam ni. Dia dapat ada telur masin, ada timun, apa benda. Dia makan dengan asam pedas. Tu dia. Kita punya dah nak sampai. Bukan. Rashid Asam Pedas yang dekat Bacang ni, Melayu ada, Cina ada, India pun ada makan dekat sini. Memang majoritinya lah orang-orang tempatan. Tu dia dah sampai dah. Apa benda ni, Dik? Sayur dengan Kailai kau macam dengan sotong lah. Sotong. Okey, baik. Tengok sotong goreng kunyit dia. Mengiurkan tau. Betul. Ni apa pula yang sampai ni, Dik? Jenak isi bang. Jenak isi. Ikan jenak isi. Nampak tak tu? Rasap dia bagi. Ikan tu fresh tau dia bagi. Nampak tak tu? Ni apa pula ni? Dia tetel dengan jenak badan bang. Jenak badan dengan ikan tetel, dengan tetel Daging tetel. Ni daging tetel, asam pedas daging tetel. Dia asam pedas dia memang dia macam cerui sikit, tapi dia punya rasa Masya Allah. Satu lagi, apa benda ni? Bang, ni caru goreng bang. Ni caru goreng dia, caru goreng. Ni sotong goreng kunyit dia. Memang terasa dia punya kunyit. Buat yang tak makan ikan tu, ayam goreng pun dia ada buat juga. Ni asam pedas tetel dia. Asam pedas tetel dia. Kita tengok kita rasa dia macam mana. So lepas ni kalau korang nak makan asam pedas telur ikan parang, asam pedas ikan jenak, asam pedas tetel, ikan pari, boleh datang makan dekat sini. Dekat Rashid Asam Pedas Bacang. Korang tengok lagi malam lagi ramai orang. Penuh.